Assalamualaikum, selamat petang. Kita bertani di BNO, Bagan Nagkodawama, sebuah pantai peranginan di daerah Sabak Petang. Nampaknya ramai nak pengunjung ya. Adalah kita cuti minggu dan juga cuti di Bali ya. Baila conmigo amor, siente el calor de la danza. Baila conmigo por favor, esta tango no se cansa. Gira, gira sin parar, la pasión nos va a quemar. Macam ni hujung minggu memang sibuk ya. Banyak pengunjung dari dalam dan luar datang ya. Ada. Ini juga ada sebuah astaka di mana ada jualan-jualan di bawahnya dan udang tanah awan. Ini mie udang, restoran mie udang BNO di sini. Baila conmigo amor, siente el calor de la danza. Baila conmigo por favor, este tango no se cansa. Air balang. Ya. Bang 31 bang. 31 je. Alhamdulillah 31 bang. Tinggi bang. RM1 satu bang. Oh. Fresh eh. Baru naik ya? Baru naik bang. Terang semua bil lah. Bang, kat pasal fresh, RM1. Ya. Apa kamu ini? Ini menangan laut Cina Selatan di pantai BNO Ada jeti, kemudian jeti untuk peminat-peminat pancing boleh mancing di jeti ini untuk nak lepak-lepak.
Dan ini adalah jeti Kelong Paradise ya. Kelong moden yang terletak di Sabak Bernam, bagian Kodoma. Tuan-tuan kalau yang minat pancing tu boleh daftar di sini dan naik bot dari sini pergi ke Kelong. Lebih kurang perjalanan dalam setengah jam lah ke dalam sana. Telah diubah suai ya oleh pihak berkuasa dan nampak cantik sekarang ni. Ya, petani rezeki kita di BNO Mi Bandung Seafood ya. Nampaknya menarik ya. Itu di gerai dia gerai tangki air ya. Saya biasanya keluar sikit daripada tempat pelancongan tadi pergi ke gerai orang kampung ya. Di sini ada jual canai, nasi lemak dan sebagainya lah. Okey, mengakhiri video pada petang ini lawatan ke pantai BNO. Saya belanjakan video pengkalan nelayan ataupun pengkalan pancing ya. Ada pemancing-pemancing yang baru pulang daripada laut ya. Tuan-tuan boleh sewa bot pancing di sini ya. Ini kawan-kawan kita baru pulang daripada memancing ya. Kokannya air agak tenang ya.